Ya, selamat kembali kita ke dunia yuk. Ya, yuk. Apa kita nak sembang apa sahabat ni? Di sahabat ni daripada mana yuk? Kita nak temu duga sahabat kita pada Sawi Pyramid ni. Sawi Pyramid yuk. Ya. Dia ni hari-hari ada dekat Unik KL kan. Dia buat apa tak tahu. Tak tahu macam ada usaha sama ke dia dah beli minyak ni, ada share partner apa macam mana. Saya kapal terbang saya ada kat dalam tu. Dengar tu. Maknanya dia ada aset dia paling mahal. Helikopter kapal terbang dekat dalam hingga ni. Saya repair 2 biji kat dalam tu. Ya? 2 biji. Exhaust nak tukar exhaust rompet je. Wasne nak tukar exhaust wasne. Wasne kata wasne. Pakai exhaust wasne. Exhaust Wasne Wasne apa tu? Yamaha 1.6 wasne. Wasne. Y16 maksudnya Wasne. Jadi yuk, kenapa sahabat kita hari ni dia datang sini jumpa kita yuk? Jumpa dunia yuk ni. Dia ada nak kongsi apa-apa yuk? Boleh tak? Yuk, boleh tanya soalan kepada dia yuk. Yuk boleh cerita tak kenapa Yuk boleh datang follow dan berjumpa dengan pelakon utama player Yuk dunia yuk. Yuk ni admin dia ni. Ni adakah dia ni sebagai ahli baru yuk? Saya nak join dunia Yuk ni. So, nak pakai Wildfire second juga Nak pakai Alphard ke Wildfire sekarang ni? Saya nak pakai helikopter second pun jadilah. Alamak. Allah. Boleh insyaAllah. Kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Man jada wajada. Jadi sahabat kita ni pengalaman dia melebihi usia yuk. Ya. Pengalaman dia 600 tahun. 600 tahun melebihi usia. Jadi bahagian pakar pun pening kepala nak fikirkan macam mana pengalaman dia melebihi usia je. Ya. Dia pakar tengok lampu, dia tahu jantan dan betina lampu tu. Lampu tu nak rosak bila bulan dia tahu dah. Okey yuk, soalan yuk. Yuk pernah tak sahabat ni kalau dulu dia buat kerja-kerja tukar lampu, dia bawa kayu. You pasal tak? Pasal. Dia punya kata perangai dia tu buat pengalaman 800 tahun tadi. Setiap lampu tu dia cuci yuk. Betul? Betul. Betul tak? Saya pernah mengikut beliau tukar lampu. Okey. Ada satu masa tu waktu rehat dah. Okey. Saya tanya dia, jomlah rehat. Yuk nak rehat dah. Saya nak tukar lampu. Maknanya saya tak sanggup meninggalkan beliau tengah lap lampu tu. Saya nak pegang juga tangan. Saya takut dia apa-apa kat kawan saya ni. Sebab dia rajin sangat masa tu. Setiap kali dia nak rehat, dia cakap, yuk nak rehat dah. Satu lagi soalan yuk. Banyak-banyak orang berkawan ni yuk. Diorang letakkan dia satu nama yuk. Orang gila yuk. Orang gila. Orang kata rehat je nak buat kerja. Aduh apa ke benda ni yuk. Betul ke yuk? Kita nak ambil kepakaran Yuk ni pasal dia orang gila tu, kita nak buat konten-konten lebih gila lebih ni. Maksudnya yuk, kenapa dia cakap kata orang gila ni dia suka bekerja yuk. Bekerja. Jadi luar dugaan kata. Nampak je relax je macam yang makhluk yang slow ni tu. Tapi dia punya aktif Tapi kekuatan dia kuat. Kekuatan kuat. Bagilah 300 biji lampu setengah jam je dia boleh hilang. Siap kan? Siapa Kola. Makhluk yang slow tu Kola nama dia. Kola bear. Bukan slow je slow tu. Betul, slow je. Kola bear. Menak punch card dia slow je. Satu pagi sampai pukul 6 pagi. Ya betul. Jadi dia tak nak bercerita yuk pasal pengalaman dia tu. Dia tengah segan silu sekarang ni. Ya. Cuba yuk tanya dia tentang dia pakai motor apa zaman muda dulu sampai ke sekarang yuk. Sekarang ni geng kepit rasanya yuk. Dulu brother ni dia pakai Suzuki Panther lah. Suzuki Best. Kalau dia naik Suzuki Best masa zaman tu, bahu dia sengit ke kiri, ke kanan macam tu. Macam aku boleh iti membahu-bahu je tu. Ke mana? Macam tu kan. Membahu-bahu kan. Lepas tu dia pakai motor Panther Gamma. Panther Gamma. Panther Gamma. Panther Gamma, apa Panther lagi? Tak ada dah Tak ada dah. Suzuki RG. Suzuki RG dah tak ada Suzuki RG Tak kan. ada dah. Sekarang ni dia telah join dengan geng kepit sekarang ni. Geng kepit sekarang ni. Sekarang ni Yop je sekarang ni geng kepit dengan geng kangkang ni. Game berantai. Ya. Yuk boleh bagi tahu tak Wasne tu apa yuk sebenarnya yuk? Motor Wasne.
Apa yang Yuk faham tentang Wisener tu? Wisener tu Yamaha 16. Ui. Ha. Maksud bunyi Wisener tu macam mana boleh perkataan tu terkeluar? Snare. Snare. Ha. Snare. Mana se tu satu. Satu. Ne tu 6 lah. 6 lah. Jadi Wisener. Wisener. Oh betul lah. Kalau Y15 tu Wasa 5. Selimo macam bunyi lima je. kalau orang Kelantan wasama. Wah sama. Wah sama. Wasa sama. Ataupun Waisuku. Wasuku. Kalau yang satu lagi tu Waisuki. Suki. Maknanya ni yang terbaru ni habis dia pakai. Wisener. 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 Saya nak beli buah sekilo, ayat bahasa Malaysia. Model. Kalau orang Kelantan, saya nak buah sekile. Nak beli daging sekileh. Sekileh. Apa nak daging sekilo? Daging sekilo. Kalau bunyi Kelantan ni, nak daging sekile. Jadi tanya dia Yuk, tanya dia apa yang dia kenal tentang dunia Yuk. Tanya dia. Boleh tak Cik Cik Suhaili? Dia panggilan nama Ambak. Ambak. Boleh tak Ambak, apa yang Ambak dapat kesimpulan pada apa ni konten dunia Yop ni? Dunia Yop. Tak gila ke apa? Semua boleh jadi. Yop apa pun boleh jadi. Bukan satu saja. Banyak lagi. Contohnya watak Keluarman. ya betul. Keluarman. Atu kongkong. Antu kongkom. Lagi? Lagi ni Musang Man. Itu watak-watak ke depan nanti. Watak-watak ke depan. Lepas tu yang kartun yang bulat-bulat tu? Kata bulat tu Teletubbies. Yuk watak Yuk sesuai Teletubbies. Itu watak cerita kartun dulu. Teletubbies. InsyaAllah dunia Yop akan mengotakkan dan membuat rancangan Teletubbies. Yuk punya kata tak boleh. Orang kata dunia Yuk ni pantang ditanya kalau tidak dijawab. Ditanya jawab. Pantang kalau memberi arahan buat apa-apa lakonan kita akan buat. Hari ni kita nak buat apa? Sketsa ni. Nanti ke depan tu lakon ni kita ada extra pelakon ni tak tahulah macam mana. Bahagian apa lagi kita kena fikir ni. Tak payah terbuka pun dah nampak kelakar ni. Nampak kelakar. Ini boleh cerita pengalaman masa yang bercakap dengan doktor tu. Apa macam mana sketsa dia cakap dengan doktor tu? Boleh cerita sikit tadi yang cerita dengan saya tadi. Lawak tadi. Doktor tanya saya, belakang awak ni siapa yang picit kan? Saya cakap ada kawan saya tu doktor juga tempat kerja. Oh ya ke? Lepas tu dah baik lah. Dia kata dah okey. Tapi dia doktor juga. Tapi dia doktor elektrik. Dia ada PhD dalam elektrik. Tapi dia picit belakang saya. Dia picit lagi. pijik je. Sangat dia. Marah sangat dia. Lawak ke apa ni? Lawak ke apa ni? Kawan saya tu ada pengalaman tapi doktor elektrik lah. Maknanya jumpa dah doktor yang sepatutnya, bukan doktor elektrik. Betul Ya, tak? betul. Nasib baik tak bagi renjatan elektrik. Itulah kita perasan juga dia tegang lagi tu. Jadi macam mana tu? Sahabat ya tengah kita ni ada satu sahabat daripada netizen ni, dia datang jumpa Dunia Yuk ni, dia sepatutnya nak kongsi satu pengalaman tu. Tapi dia tengah malu lagi, dia kata. Dia lepas daripada picit bisu di klinik katanya. Okey. Malu sangat. Okey Yuk, terbaik Yuk perkongsian petani dulu. Okey apa? Untuk majulah sukan untuk Yuk. Ya, tolong subscribe dengan komen. Dunia Yuk ni layan mana-mana sketsa semua layan Dunia Yuk. Terbaik.